Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, khabar tuan-tuan dan puan-puan. Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, okey, dan ceria di samping apa juga tugasan yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan hari inilah. Okey. So tuan-tuan, hari ini saya akan berkongsi tentang tajuk bertenang baru menang. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita dalam kehidupan ni kita ada masa-masanya yang kita rasa susah nak bertenang kan, especially kalau kita menghadapi apa juga masalah, okey, ataupun cabaran, ataupun macam sindiran ke kritikan daripada kawan-kawan kita dan orang keliling kan. Jadi kadang-kadang kita rasa macam kita ada masa yang kita terima dalam keadaan yang negatif ataupun rasa nak marah je kan, susah nak tenang. Jadi hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak tenang dalam menghadapi sesuatu perkara, okey, ataupun sesuatu ujian ataupun cabaran ataupun benda-benda tak sedap didengar, okey, kepada kita lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tenang itu tanda kekuatan, bukan kelemahan, okey. So orang yang tenang ni dia mampu berfikir dengan jelas, okey, satu persatu. Kalau kita kalut, kita tak tenang, kita nak cepat marah, jadi macam mana kita nak fikir dengan rasional, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Jadi biasanya kalau reaksi yang terburu-buru, okey, yang gopoh-gapah ni selalu membawa kepada keputusan yang salah ataupun selalu membawa kepada tindakan yang luar jangka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu menyebabkan kita berada dalam keadaan rugilah. Okey. So sebagai contohlah, ni contohlah saya bagi kalau dalam konteks di pejabat, kita sebagai ketua misal kata, ada kerja yang kita minta staff kita lakukan, and then staff tu dah selesai kerjanya, dia pun tunjukkan dekat kita lah, present dekat kita. Okey. So ada part yang mungkin silap ataupun tak lengkap dan sebagainya, kita terus nak marah. Okey, kita terus nak marah. Kita tidak menggunakan keadaan rasional yang mana kita bincang, tanya kenapa silap dan sebagainya. Kita tidak menggunakan ketenangan tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita terus nak marah, okey, kita tak tenang, kita terus gopoh-gapah, terus kita fikir macam apa ni, benda senang pun mudah nak salah, contohnya kan. Jadi dia akan ada kesan kepada staf kita tu dan juga kepada kita di kemudian hari, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebagai contoh, kesan kepada staf, of course lah staf kita tu akan rasa terasalah dengan kita kan, tidak dihormati, tidak dihargai dan sebagainya. Okey, so dari sudut kita pula sebagai ketua dia, mungkin kita later on kita akan ada rasa, boleh timbul rasa menyesal pula aku marah dia tiba-tiba, tersilap pula cara aku menegur kesilapan dia, contohnya lah kan. Jadi itu berlaku kerana kita tidak tenang, tuan-tuan dan puan-puan. Apalah salahnya kita tegur dia baik-baik, ini silap, okey, kamu dah buat silap dekat sini, mungkin you kena improve yang ini, buat ayat macam ni yang lebih cantik sikit, gini. Okey, so kita sama-sama dewasa, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak perlulah kita nak terus keluarkan perkataan yang tidak sedap didengar, okey. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu akur, okey, kita perlu sedar bahawa tenang itu tanda kekuatan lah, bukan kelemahan, okey. Yang kedua, bertenang itu akan membantu kita berfikir dengan rasional, okey, akan membantu kita berfikir dengan orang kata dengan tenang satu persatu lah. Bila emosi kita stabil ataupun bila fikiran kita rasional, ia akan membantu kita untuk berfikir satu persatu dengan jelas dan mudah membuat keputusan yang lebih fokus lah. Okey, ia membolehkan kita menilai sesuatu situasi daripada pelbagai sudut. Okey, contohnya tadi tu kan, yang kita tak puas hati dengan hasil kerja staf kita tu. Jadi bila kita tak puas hati, ada sesuatu silap, okey, so bila kita bertenang, dia akan menyebabkan kita berfikir dengan lebih tersusun, lebih teratur sebagai ketua lah. Jadi bila kita dapat berfikir dengan rasional, sudah tentu ayat yang keluar daripada mulut kita tu pun akan lebih matang dan tenang, mudah diterima oleh staf kita lah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey,
kita perlu latih diri kita untuk bertenang lah. Okay, kita perlu latih diri kita untuk bertenang. Kita jangan bagi alasan aku memang ada jenis macam ni, aku memang ada jenis memang tak puas hati je, aku akan straightforward cakap. Okay, tapi kita sedar tak kesan kepada orang yang menerima kemarahan kita tu, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita tidak tenang. Jadi untuk melatih diri kita bertenang ni, biasakan untuk buat relaxation terapi ataupun terapi pernafasan. Okey, tarik nafas, lepas. Okey, tarik nafas, ambil waktu ketenangan tu dan lepaskan. Okey, diam sebentar sebelum kita nak bertindak apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab bila kita tarik nafas ini, dia menyebabkan kita berada dalam keadaan segar, dalam keadaan memberi kesedaran kepada kita untuk pause moment sekejap. Okey, untuk pause moment, melatih kita untuk berhenti, jangan nak terus melepaskan apa juga kemarahan kita. Sebab bila kita terus melepaskan, maknanya kita tidak tenang, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so amalkan doa dan berzikir. Okey, kemudian cepat-cepat tenangkan diri kita, beristighfar, astagfirullahalazim. Okey, moga dengan perkataan yang baik-baik ini dapat meningkatkan ketenangan dalam diri kita lah, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Bila kita bertenang dalam keadaan kita tertekan, ini adalah kemenangan yang sebenar. Ini adalah kemenangan yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita dapat menenangkan hati kita, emosi dan fikiran kita dan tingkah laku kita, dalam kita menghadapi tekanan atau stres itu, kan, ini adalah satu kemenangan yang sangat besar. Dan kita kena selalu amalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dalam keadaan lain, orang mudah panik dan sebagainya, tapi kita boleh tenang. Okey, so ini adalah satu perkara yang sangat positif, tuan-tuan dan puan-puan. So teruskan. Menang bukan hanya satu hasil yang kita nak lah, tapi bagaimana kita melatih diri kita tu untuk menjadi seorang yang tenang, itu yang penting, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita sentiasa kena sedar diri, tuan-tuan dan puan-puan. Sedar dalam maksud saya, bila kita marah, bila kita rasa tak puas hati, contohnya dalam mesyuarat, kita tak puas hati dengan pandangan bos, tapi kita perlu cepat-cepat regulate emosi kita, cepat-cepat kita berfikir bahawa kalau aku terus cakap, akan nak keluar ayat yang kasar bila aku marah ni, kan, bila aku tak puas hati ni. Jadi tarik nafas, lepaskan. Ambil momen untuk bertenang tu, susun ayat betul-betul. Susun ayat yang baik, yang positif, yang matang. Barulah keluarkan pandangan tuan-tuan dan puan-puan itu dengan jelas. Jadi itu yang pentingnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil masa untuk bertenang ni, insya-Allah. Sentiasalah ingat ayat motivasi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, tuan-tuan dan puan-puan. Sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. So Allah ulang 2 kali, sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu ada kemudahannya. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kita menghadapi apa juga kesukaran, stres, tekanan, ada jalan cara yang mudah ataupun jalan penyelesaiannya yang Allah berikan untuk kita, supaya sesuatu perkara itu dapat diuruskan dengan baik, insya-Allah. So yakin dengan diri, tuan-tuan dan puan-puan, yakin dengan ayat Allah ini, ia sebagai satu motivasi untuk kita pegang, sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah. So praktis tenang, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita dapat manfaat daripada keterangan yang kita amalkan itu, insya-Allah. So manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. So dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat yang terbaik, dan segala yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua diberkatinya dan berada di bawah lindungannya, insya-Allah. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.